Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Keadaan cuaca panas dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius masih lagi sedang dialami di hampir keseluruhan kawasan di utara semenanjung Malaysia. 7 daripada kawasan tersebut iaitu negeri Perlis, Kota Star, Pokok Sena, Pendang, Sip, Baling dan Hulu Perak telah mencapai kategori tahap kedua gelombang haba dengan suhu melebihi 37 darjah Celsius. Orang ramai dinasihatkan untuk minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar. Baik, kita beralih pula kepada tinjauan cuaca semasa. Keadaan cuaca cerah dapat diperhatikan di seluruh negara ketika ini. Keadaan cuaca baik ini dijangka akan berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Walau bagaimanapun, menjelang petang nanti, hujan beserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku di kawasan tengah semenanjung Malaysia yang merangkumi negeri Kedah, Perak, Kelantan dan sedikit di bahagian pedalaman negeri Pahang. Keadaan hujan ini dijangka akan berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan negeri Sarawak pula, hujan dijangka akan berlaku di hampir keseluruhan bahagian di negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula, hujan beserta ribut petir dijangka lebih tertumpu di bahagian pantai barat. Keadaan cuaca lembap ini dijangka akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Untuk makluman semua, Hari Meteorologi Sedunia pada tahun ini akan diadakan pada 31 Mac 2026 bertemakan pemantauan hari ini perlindungan hari esok. Orang ramai dijemput untuk menyaksikan siaran langsung menerusi saluran YouTube Met Malaysia. Baik, sekian dahulu info cuaca yang dapat saya kongsikan. Sebelum berpisah, kita lihat dahulu ramalan cuaca di bandar-bandar utama serta indeks pencemar udara di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.